Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan hiking Bukit Ketumbar Ceras. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, ini lokasi parking di hadapan kuil. Parking ni berbayar RM3 sekali masuk. Okey, ini pula parking percuma sebelah saja di depan laluan masuk. Cuma kat sini selalunya penuh lah parking ni. Starting track memang naiklah tangga ni permulaannya. Tapi taklah susah. Track memang clear nampak. Track kat sini tak susah, dia cuma dalam bentuk loop, sama ada loop kecil ataupun loop besar. So kalau anda nak merasa semua naik turun, bolehlah cuba loop yang besar tu. Cuma dia adalah simpang kiri kanan ni. Yang ni ada baiknya kalau kita dapat buka Maps Me, kita boleh tengok lah laluan loop tu. Dan juga lokasi-lokasi tempat berehat dan juga tempat bergambar pun ada dalam Maps. Oh, ada waterfall lah. Mana? Hari ini saya bawa anda mendaki ke Bukit Ketumbar Ceras. Lokasi dia memang dekat dengan KL, dekat dengan Ceras. Untuk day hike, exercise pagi-pagi memang sesuai tempat ni. View KL. Okey, kita dah sampai puncak Bukit Ketumbar. Kalau sampai ke kawasan macam ni, maksud dia dah sampailah puncak dia. Ini kawasan tempat rehat, makan, ada toilet, ada kemah, tempat rehat. Ni tempat rehat, tempat exercise, semua ada sini. Tak apa. Jom ambil signboard. Mana ikut mesti je. Okey, sini. 300 meter. Kita dah sampai. Kita dah sampai Bukit Ketumbar. Alright. 300 meter je, tak tinggi, tapi track dia naik turun lah. Okey, so sampai sini kita exercise dulu. So ada banyak tempat exercise. Ada toilet sini. Nampak pemandangan kondo. Morning ke? Sekarang daripada puncak Bukit Ketumbar, kita akan pergi ke puncak Bukit Batu. Ini antara laluannya. Morning guys. Batu. Okey, kita dah sampai view batu. Okey, kita naik. Tapi licin ni baik. Betul licin. Baik dah. Kita dah sampai puncak batu. Nama puncak ni diberi nama
Oh, my Maya Peak. Adalah orang bagi nama ni. So kat sini kita akan view KL lah. Cuma terlindung sikit dengan pokok-pokok ni. Tapi boleh nampak lah tu KL Tower, KLCC, TRX. Boleh nampak. Okay, sekarang kita akan turun dan balik. Yang ni gayak ni. Ya, rasanya dia kena naik, dia turun yang sebelah sini. Okey juga. Masih okey. Alright. Bukit Ketumbar ada dua loop Loop besar dan loop kecil. Loop kecil tu loop yang tengah tu lah. Loop besar tu loop yang luar keliling. So kalau loop luar tu campur ambil gambar boleh jadi 2 jam lah perjalanan. Kalau loop tengah tu rasa kalau laju dalam sejam boleh siap lah. Okey, hari ni kami loop dalam, loop luar separuh sebab nak pergi ke puncak batu. Ni sekarang tengah turun . Okay, alhamdulillah kita dah sampai ke parking. So parking ni kalau penuh boleh parking ke sana. Ni parking dekat dengan temple. Bayaran RM3 satu kereta. So memang parking dia memang banyak lah. Okey, itu saja trip Bukit Ketumbar kali ini. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum.